Kalau setuju dengan saya lah, kita kalau dah ada anak, kita nak anak kita kalau boleh nak sediakan macam-macam untuk dia kan. Betul? Kalau boleh kan. Saya dulu mungkin sebab saya tak ada. Mak dan ayah saya sederhana, masih okey lagi lah. Walaupun anak ramai tapi masih boleh lagi. Tapi bila kita ada, kita memang nak bagi semua ke anak. Cuma itulah kadang-kadang bila pengalaman hidup saya masa saya kecil, saya selalu cerita kat Afia. Okey. Kita kena selalu ingatkan anak kita lah. Sebab itu kalau boleh, saya pun untuk diri saya lah. Saya tak cakap ke orang untuk diri saya nak Afia belajar benda yang susah juga. Apa yang pernah saya buat dulu. Contoh macam kerja-kerja rumah, dia kena buat juga. Kena tolong. Dia suka sebenarnya. Cuma kadang-kadang kita tak selalu nak suruh anak kita kan. Sebab kita rasa tak payah, biarlah ibu buat. Benda tu kadang-kadang memang ada dalam diri saya juga. Sekarang saya rasa anak-anak pun kena bagi pendedahan aktiviti luar lah. Kalau boleh kita bawa anak tu pergi ke luar. Contoh kita pergi tempat-tempat yang boleh diorang lupakan gadget ni. Main bersama dengan anak-anak, buat aktiviti, melukis ke, main pickleball. Pickleball. Datuk rajin sekarang main pickleball kan? Kalau boleh, kalau saya kan, saya nak je suruh anak saya main hujan, macam kita dulu main hujan kan. Supaya antibody dia kuat tau. Bagi dia jangan pakai slipper pergi main kat rumput. Grounding. Tapi kadang-kadang ada masa-masa yang kita rasa tak sesuai, kita janganlah pula kan. Kalau tengah cuaca tak elok, janganlah pula kan. Sebab bila ada aktiviti yang macam ni, ataupun you all bawa je pergi bercuti dekat-dekat lah, Janda Baik ada, Hulu Yam ada. So dia lebih dekat dengan alam. Bila dekat dengan alam, banyak perkara yang dia boleh belajar tentang dunia yang bukan tertumpu dalam rumah, dalam bilik dengan gadget, tapi dia lebih mengenali alam sekitar dan saya rasa dibuat dia lagi sihat. Tapi Datuk Sri memang support Pahang lah. Tadi sebut janda baik. Ya, betul. Betul Pahang. Memang betul-betul Pahang lah. Bila ada aktiviti tu anak dia seronok sikit lah.